owner pula dia kena ambil tahulah. Workshop dah bagi tahu kereta. Janganlah fikir ni nak ketuk ke kan. Sebab kadang tu orang dia bajet, mungkin duit dia nak buat benda lain. Jadi dia nak hold dulu. Tapi boleh minta advice macam mana cara, ada cara tak untuk orang cakap tu untuk hold sementara, tak nak tukar lagi. Boleh minta advice macam tu. Tapi kalau macam host coolant ke apa kan, yang tu memang tak boleh tolong lah. Kalau dah leput, dah nampak ada keluar air sikit kan, dia banyak kena dekat tok hose, tengah-tengah bawa patah, berasap. Air bocor, enjin hidup, air bocor berasap kereta. Kereta saya berasap lah. Kalau perasan nak apa? Saya baru servis ni, kereta saya berasap lah, minyak bocor lah. Coolant bocor. Tunjuk, abang kita dah bagi tahu tok hose, tapi abang cakap tak apa dulu. So kat situ lah. Kalau kau sendiri pun kau punya kereta, kau servis, mekanik bagi tahu apa-apa, kau kena take note benda tu. Yelah. Walaupun sekarang tak ada bajet ke, walaupun nanti petang ada hal lain ke, tak sempat nak tinggal kereta ke, kau kena berkira-kira dengan benda tu.